Assalamualaikum guys, sahabat-sahabat saya yang kat YouTube ni. Welcome back to channel Hantu Ikan. Nampaknya dah lama saya tak pergi mancing kan. Lama betul saya rehat. Sebab apa, saya kesihatan tak mengizinkan lah. So saya betul-betul tunggu rest, betul-betul dah recovery, baru saya turun mancing balik. Hari ni first time lah, first mancing lah selepas berehat lama kan. Jadi hari ni saya ada trip dekat Sungai Layau. Saya pun tak pernah ke sini, first time. Saya berlima hari ni, semuanya perempuan. Jadi kami dah sampai kat JT, tinggal tunggu boatman untuk bawa kita orang ke rakit. Hari ni saya nak ke rakit CPBU. Ni rakit ni betul-betul baru. Tak tahulah, mungkin dalam 2 bulan gitu, 3 bulan. Jadi kita nak try rakit ni. So tu angler-anglernya kat sana, tengah tunggu bot. Beginilah keadaan dia punya jeti. Parking kereta kat sana. Tu jalan kaki sini. Korang jangan salah jeti tau. Sana pun ada satu jeti juga warna biru pink. Tapi kita akan naik daripada jeti sini, jeti warna kuning. Sebab dia kata tadi bot besar sikit lah yang ambil ni. So kat sana tu tak boleh masuk botnya, kat sini boleh. So apa-apa, stay tune guys. Kita tengok apa hasil lagi ni guys. Rindu nak mancing guys. Korang rindu tak kat kita orang? Sekejap. Tak pergilah. Tengok depan. Tu mineral siapa? Tu mineral siapa? Bukan. Diorang lah. Pakcik, buat baru lah pakcik? Ni kalau ada sebiji macam nak pergi mesin. Pakcik tak buat ni? Tekong. Lagi mancing. Lamanya tak jumpa ikan-ikan. Okay guys, dah sampai. Turunkan barang dulu. Hari ni pakcik tadi dia belanja ni, corner baring punya, pusing jauh sana. Kita orang request di corner ni. Okay geng, saya dah sampai atas rakit. Rakit ni saya pun tak tahu berkeluasan berapa, lupa nak nanya ni. So comel je, sesuai lah untuk 4-5 orang. Saya ingat okey kot 4-5 orang. Kalau 10 orang tak boleh. 10 bawa 3 joran, 10 kali 3 dah 30 lah. Mana maunya. So ni kita orang set up dulu. Okay, dia orang set up, saya bawa korang pergi jalan-jalan. Mari saudara. Naik dari sini saudara. Dia ada satu bilik je. Rakit ni betul, baru sebulan lebih. Ni toilet dia. Saya tak pasti ada air pipe dia ke tak. Tapi buat masa ni tak ada. Tapi tengok gaya macam akan ada coming soon. Air bersih. Okay, ni bahagian tepi. Sana bakau. So, ni bilik dia. Bilik satu je. Disediakan pengusi malas ni. Katil. Comel dia, tiko. Ada kipas juga. Mungkin ada track kot nanti. So, dah. Jumpa balik depan. Cepat je. Ini tak payah jerit-jerit. Panggil kawan pun gitu-gitu je dah dengar. So, ni. Layankan toilet.
Ni boleh letak ikan kalau ais tak cukup. Sauk tak ada Tak tahulah kalau nanti ada sauk kan disediakan. Okey, inilah keadaannya. Jadi saya pun dah berbulan-bulan tak mancing, tak buat konten. Ada yang rindu saya punya konten, ada yang rindu saya. So saya nak siap-siapkan lah diorang nak mancing. Okay guys, stay tune guys. Okay, hari ni saya bawa umpan apa? Udang hidup, udang kopek, kumpul macam biasa. Lepas tu saya nak terai ketam. Tak tahulah ada ke tak kan. Tak cuba tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita id ramaita walakinallah rama. Strike yang pertama guys, ikan dah rindu saya. Saya pun dah rindu ikan. Oh, sekali kekek. Oh. 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 Strike. Yeah. Dah telan air aku. Tak apalah. Ni ustaz yang pertama. Rezeki Allah bagi. Alhamdulillah. Lama ke? Kau ni apa? Oh, betul lah guys. Ni ikan apa ni? Lama. Ni. Lama. Lebih-lebih. Macam melawan? Tak. Mata kecil Oi, duri. Oh, makan dalam ni. Ni je lah Ni panjangnya. Ni cik, nama dia you cicak cik. Bukan cicak tokek. Tapi lain je. Ini pun jangan dekat aku, seram. Tengok kan. Allahu Akbar. Aduh, kerapu tak siap. Aduh, makan dalam kerapu tak siap. Punter. Laju sikit atas rakit tu. Yuhu, tebal pipi. Sikit je dah, cepat naikkan. Kau ni. Sekarang telucuk kau. Hari ni dapat tebal pipi. Saya dapat buntal. Awak dapat apa? Tambak. Awak buat air. Alhamdulillah. Kau. Jangan ketat sangat drag. Kalau dia tebal pipinya nak jatuh pula ni. Wah, ini strike. Ini strike ni dah 2 kali lah. Tak sampai 30 saat. Saya tanggalkan Tanggalkan, tolong dia. Dek Non. Dek Non dapat lagi Dek Non. Ikan. Dapat lagi. Wah, gini kau nganyir ya. No. Saya pula. Turn saya pula. Dia orang je dari tadi. Dapat tambak lah. Dapat tebal pipi lah. Tengok saya. Tapi kalau saya dapat usap pun saya okey aja. Dapat tambak juga. Syaf, dapat ikan. Alhamdulillah. Kalau kita orang dah datang belakang ni, yang naik ikan kek. Gelam. Ni macam gelam besar Syaf. Motorak. Aku nak mancing sini boleh ni? Sebelah kau je. Aku kan buat kapal rambut kau. Boleh Bik. Untuk kau semua boleh. Yeay. Okey, ketiga. Buka cermin kau tu. Aku takut kau langgar semua benda. Nampak tu? Baru cakap. Pada degil. Tak tahu nak try. Drag. Orang cakap drag. Sikit je. Kekek kan ni. Dia nak naikkan ikan slow je kalau dia dapat ikan besar. Ni ikan gelama. Ikan kekek kau. Ikan pepes.
Boleh buat umpan ikan semilang. Belukang. Cuba ke apa? Cuba cik, boleh? Lah cik nak bagi lah. Nak bagi kita ambil. Okey. Itulah nak dikatakan memancing ni, kita ni cari kawan bukan cari lawan. Cik ni datang ambil jaring. Dia bagi kita orang apa tu, belangkas punya. Apa dia suruh buat umpan ikan semilang kan? Banyak juga tu dia motong kan lah. Lepas tu guys, korang nak tahu guys, dia betul-betul baru lepas nyaring ketam. Rezeki mat. Ketam. Saya baru je pacak jaring ketam kat belakang. Rasanya dah boleh angkat dah ni. Ni dekat 2 kilo ada, 3 kilo. Mana tahu ikan yang sangkut. Rezeki lah cik. Tak rugi kau ikut aku cik. Rezeki tak salah alamat. Hidup lagi guys. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Dah tak ingat dah joran. Tak ada umpan dah semua. Sebab tu anak-anak dia berjaya. Itulah. Pakcik ni murah rezeki. Tu. Kau lagi. Kau lagi. Rezeki pak. Wah, awak dapat ikan lagi. Wah, hebat. Ikan. Kalau pun kecil. Gelama. Gelama tak ada duri lah ikan ni. Cuba Syabut Syaf. Syabut Syaf. Syabut Syibah. Sangkut kau ke? Tak tahu. Kau gulung juga. Tengok. Aku ni ada lagi. Sangkut ke kita? Korang tak nak tengok ikan apa aku naik ni. Kau Aku. Usat ke apa? Buntal. Usat gila. Buntal gila. Kerapu ke? Kerapu. Kerapu ke buntal? Buntal. Nin, kau sebelah sini. Kerapu singa. Kerapu kan? Kau ikut aku. Apa tu? Kerapu singa. Mana? Singa. Wah. Berbalik mat. Kerapu singa. Dia dah naik singa pula. Kerapu singa lah guys. Buat terperanjat boy aja. Buat peranjat boy. Diam. Dekno dapat tebal lagi. Guys. Ya ke betul kat tempat ni? Ya, tebal bibir. Alhamdulillah. Wah ini nganyir lah pakai rod siapa ni? Bismillah. Tebal. Umpun Saksikanlah. Penat aku datang. Ikan duri. Duri. Berat tak? Karau sikit, tarik. Rasa tak berat? Rasa tak? Okey, ada. Okey, kau. Ada tali rakit sini. Berat? Berat ke tak? Berat. Macam ringannya. Ikan gelama. Sakitnya jiwa aku. Tapi kan. Aku baran tau dengan kau. Kenapa? Aku berlari tau pergi sini. Yelah sebab aku pakai umpan tu lah. Tu kau punya. Ya, aku pakai umpan tu. Sikit je cik. Dah. Baru dia tak ada bunyi kan? Dia tak patah ni. Tak. Dia solid. Tu. Gelama ikan. Gulung duri. lagi. Okey dah. Ini ikan you ni. Ikan you. Sayur. Strike. Strike lepas maghrib guys. Oh, tak tadi je nak. Ni. Mama dia dapat sisik. Orang Cina. Amoy baba nyonya. Alhamdulillah.
Okay geng, selamat pagi geng. Dah pagi geng. Semalam sendu je geng. 3 jam sekali macam tu barulah dapat gelama. Itu pun kecil-kecil. So semalam memang tak ada ni lah. Ada hasil lah, tapi betul-betul sepi sikit lah. So hari ni kita orang sambung mancing. Kita tengok apa hasil lagi ni guys. Moga dia manis-manis sebelum kita orang balik. Saya nak buat sarapan dulu. Okay, stay tune guys. Ish, menekan-nekan. Uish, ish, ish. Uish. Kasar. Tak tahu lah kalau kerapu kan, kerapu singa tapi. Oh! Allah, putus. Padahal aku tak paksa siap. Apa tu? Cabut. Woi. Gabut. Tak nampak lagi. Syah, berat kan? Berat lah. Lepas. Cuba lagi. Udang. Dah nak dekat baru. Tapi aku tak rasa duri sebab dia punya apa? Tekan dia tu lain macam. Allahuakbar. Okey geng, dah pukul 12.30 hari. So kita orang decide nak balik lah. Pagi ni pun kurang juga. Tak tahu apa pasal. Mungkin itu je lah kan rezeki kita orang. Tak apalah, kita pun mampu mancing kan. So kita orang dah siap-siap kemas semua. Jadi saya nak upkan hasil. Okay ni geng. Ini dia saudara. Allah Akbar. Gelama banyak sebenarnya, tapi yang kecil-kecil lepaskan. Tu apa, you cicak kan. Tambak. Ni gelama besar sikit. Yang besar. Okay, ni je guys. Tapi kita orang ada dapat jackpot. Ni daripada pakcik yang murah hati. Cik Ajak nama dia. Dia balik nyaring ketam tu, dia singgah sini. Lepas tu dia bagi kita orang ketam fresh. Semalam hidup lah, dah mati lah. Ada dalam 19 ekor. Kat jaring ketam kita orang tak sangkut. Tapi dapat rezeki lain. Itulah kan. Betul rezeki lah guys. Okay, itu je guys. Alhamdulillah. So tamat misi kita. Next raket kita tak tahu nak pergi mana lagi. Nanti kalau ada, saya mesti Roger punya. Okay, bye guys. Assalamualaikum. Thank you guys. Okay Jajak, thank you tau. Banyak sangat, murah rezeki. Apa-apa telefon Okay, baik. Awak.